Hari ini ada kelainan sedikit, Rina. Betul. Ya, apa begitu cakap Assalamualaikum, selamat datang kepada semua yang hadir ke podcast Sekali Ketuk hari ini. Tepukan sekali lagi. Hai, dia punya vibe hari ini. Dia pun membawa kegembiraan kepada kita yang berganda hari ini. Terus kita jadi semangat betul, kan. betul. Dia punya semangat tu orang bilang jadi double lah kan. Okay. Apa pun kita cakap selamat datang kepada tetamu kita pada hari ini. Wah, dia bawa dia punya bala dia jentera dia. Jentera dia. Wah, Betul. ramai betul jentera dia. Selamat Untuk datang bersama-sama. Dato' Ramajan Sulaiman Khan atau lebih mesra dikenali sebagai Dato' RJ. Betul. Selamat datang kita cakap Dato' RJ. Terima kasih. Ya, Dato' RJ merupakan pengerusi Hawa Desa Malaysia. Hawa Desa Malaysia dan juga merupakan Ketua Wanita UMNO bahagian Tenom. Dan hari ini topik kita di episod yang ke-19 adalah berkenaan dengan sumbangan wanita dalam ekonomi negeri. Dan sebelum kita bercerita dengan lebih lanjut untuk makluman kepada anda semua, Dato' RJ ini merupakan seorang usahawan wanita yang berjaya. Betul. Betul. Siapa nak kenal Dato' RJ? Inilah dia Dato' RJ. Cantik orangnya. Cantik orangnya. Masih flawless. 57 tahun. 57. Is it? Saya nampak macam 27 Dato' RJ. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita lanjutkan kepada soalan-soalan kita pada malam ini, kita mengajak tuan-tuan untuk memberikan like, share dan viralkan seluas mungkin agar apa yang kita bincangkan pada malam ini mendapat manfaat bersama. Dengan tajuk kita pada malam ini iaitu sumbangan wanita dalam ekonomi negeri. Silakan Fitri. Ya, Dato', kita masuk ke topik kita hari ini iaitu berkenaan sumbangan wanita dalam ekonomi negeri. Sebelum kita bercerita dengan lebih lanjut berkenaan dengan wanita ini, mungkin Datuk boleh berikan sedikit maksud sumbangan wanita dalam konteks ekonomi negeri. Okay. Terima kasih Fitri, Ya. Rina, Ya. menjemput saya ke Sekali Ketuk podcast. Sebenarnya bila saya dapat telefon tu dari Fitri, Ya. saya tanya dan saya Google, okay. This is the most yang famous juga lah ni. Wah, terima kasih So atas saya saya sangat berbangga lah dijemput di sini. Alhamdulillah. Sebenarnya contoh wanita ni sebenarnya kalau dari segi ekonomi lah kan banyak menyumbang kepada bukan saja negeri tapi negara, dan ramai kini usahawan wanita ni diorang ni kebanyakannya mikro juga. Mikro dan yang kecil sederhana. Mereka dan banyak juga kerajaan sekarang ni Madani banyak membuka peluang, dan pada saya penyertaan wanita dalam tenaga kerja Sabah membantu menambahkan hasil negeri, meningkatkan aktiviti ekonomi dan cukai. Ya, contohnya boleh saya katakan sini seorang wanita desa ya membuka perusahaan makanan dan tempatan, dan salah satu pun daripada Tenom ni pun banyak diorang buka. Betul. Terutamanya dari diorang ni berniaga daripada rumah, tapi walaupun diorang berniaga daripada rumah menyumbang kepada keluarga mereka, dan kuih dan tradisi macam banyak kalau di saya apakah di Tenom lah banyak macam kraft tangan. Betul. Kraft tangan diorang memang sangat-sangat Cantik. bermutu, cantik. Ya, aktiviti ini saja bukan menjana pendapatan keluarga, malah menghidupkan ekonomi komuniti sekitar, menyokong juga rantaian pembekal, pengedar dan tenaga kerja tempatan. Ya, saya nampak kalau wanita ni sumbangannya terlalu besar. Ya, dan wanita ni pun paymaster yang bagus juga. Betul. Okay. Dalam apa-apa sektor lah. Sangat-sangat saya akui. Betul. Lupa saya sebutkan kredit. Kita perlu berikan tepukan juga gemuruh kepada Dato' RJ kita kerana beliau merupakan tamu kita wanita yang pertama untuk datang ke set kita ni. Ya, betul. Terima kasih sekali lagi. Okey, tadi sudah disebut tentang sumbangan wanita dalam konteks ekonomi. Okey, sekarang soalan saya yang kedua ialah
mengapakah wanita dianggap sebagai tulang belakang ekonomi bukan saja kepada keluarga tapi kepada negeri, juga sebagai penyumbang utama di negara kita? Okey, wanita ialah separuh daripada tenaga kerja negara. Okey. Okey, wanita merangkumi hampir 50% daripada populariti produktif. Tanpa penyertaan wanita, ekonomi negeri atau negara akan kehilangan separuh daripada tenaga kerja yang berpotensi menyumbang kepada produktiviti dan pembangunan. Okey, contohnya wanita bekerja dalam pelbagai sektor, pendidikan, kesihatan, perkhidmatan, perusahaan kecil dan industri, yang semua ini menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi. Okey. Ya, walaupun tidak semua wanita bekerja secara formal, mereka memainkan peranan besar dalam mengurus kewangan keluarga, okey, mengawal perbelanjaan isi rumah, menyokong pendidikan anak-anak, melahirkan modal insan masa depan, dan kesannya kestabilan ekonomi keluarga, menyumbang kepada kestabilan ekonomi masyarakat dan negeri atau negara. Okey, sebab itulah wanita ni disebut Menteri Kewangan. Betul. Dalam keluarga dan Betul. sebagainya, yang bijak untuk Ya. mengatur. Betul, Menteri dalam negeri. Okey, Fitri. Ya, okey. Kalau tadi Dato' RJ telah memberikan contoh berkenaan industri usahawan-usahawan wanita dalam bentuk itu kalau tadi Datuk telah berikan contoh dari segi mikronya, maksudnya dari segi kerja-kerja kraft tangannya, maksudnya pekerjaan-pekerjaan usahawan kecil. Bagaimana pula dengan contoh kejayaan wanita tempatan yang memberi impak besar terhadap ekonomi negeri maupun negara? Okey. Okey, di sini di Sabah kalau saya lihatlah, banyak. Okey. Banyak juga, bukan saya peniaga-peniaga wanita ni yang kecil-kecil, terutamanya ada a few lah yang saya kenal, yang diorang ni memang berniaga macam kami pun. During masa pandemik, masa tu COVID, ya. During masa COVID tu kami still beroperasi di talian juga, Jekan pada masa itu, dan kami pun mendapat Sambutan. dan pulangan yang apalah kita tak sebut di sini. Okey. Tapi kebanyakan kawan-kawan kita seperti macam peniaga-peniaga bukan saja di Sabah ni, malahan di Semenanjung juga, seperti macam tudung, seperti Nilofa, juga sahabat kita yang memang dikenali sebagai usahawan cemerlang wanita. Dan kalau di Sabah ni ada few lah. Saya tengok diorang macam sangat-sangat bagus lah diorang punya ni kerja, terutama macam kami sekarang, macam kami Jekan, kami pun ada mengeluarkan tudung juga. Oh, okey. Okey. Dan Nur Rahmah kami ni memang tersebar dan baguslah kita punya sel apa semua, sebab kebanyakannya ni Fitri, Rina, macam peniaga-peniaga yang kecil-kecil ni, kita buat perniagaan, tapi walaupun diorang kecil tapi sumbangannya tu begitu besar. Betul. Sebab kita punya customer, ada juga the real customer kita yang macam yang big buyers kita, yang macam saya buat dulu, but now I stop for a while because sibuk pasal politics. I do my Jekan punya produk. Betul. So sampai I think Rina pun tahu sampai ke luar negara apa, then the handbag, and then people look forward selalu. Betul. Dan sampai ada one of the macam retailer company yang besar di Malaysia ni, they said they look forward if I want to do engage dengan dorang, but not for now lah, sebab tengah busy Kan? Then saya rasa sumbangan wanita ni melalui ekonomi ni begitu besar. Macam Prima Valley, Betul. terlalu besar, itu pun wanita, dan macam-macam. Dan di TikTok kalau kita lihat kan, Betul. banyak menyumbang. Ada satu kawan saya yang I don't want to sebut nama dia, 1 month he can get about 2, 3, 4 millions. Wow. Easily through TikTok. Ya.
Diorang punya sell di TikTok, diorang punya apa. Now pun, saya pun one of diorang punya buyers. Oh, okay. Ah. Okay. So this is all Malaysian. All Malaysian. Maknanya Kita macam perubahan-perubahan. Kalau dulu orang terpaksa pergi kedai. Ya, betul. Tapi sekarang orang sudah tidak perlu. Ya. Orang cuma perlu buka telefon. di hujung semua jari di hujung saja. jari. Tinggal pilih dan yang paling menyedihkan tu bab check out tu. Ya, betul. saya Itu paling menyedihkan. saya punya Rina Fitri, awan wanita apa ni Sabah, kita dari Sabah. I'm so proud of Sabahan punya apa. In fact macam dari segi macam kalau kerjaya pun macam salah satulah yang saya proud, yang saya nampak bila dia mengendali keberhasilannya tu salah satu CEO kita yang di apa ni SICC. Okey. Datuk Betul, betul, Dr. betul. Rosmawati. Betul, Datuk Man, dia pun Rosmawati. salah satu yang saya kagumi cara dia. Dan dia pun selalu look forward juga engagement dengan saya. Kadang-kadang pasal Datuk, why don't you do this ini. Tapi sekarang itulah Busy. macam saya tahu terlalu busy. But insyaAllah after the election, I kalau boleh Come back lah. I come back and I want to bring apa ni Sabahan, Sabahan kita, Sabahan especially kita punya local Sabahan kita, ladies, supaya lebih move forward, maju ke depan dan berdaya saing sehingga keluar negara. And macam saya pun, I banyak terlibat macam, I mean even though, I mean like macam the untuk ngadau the KDCA every, I mean this a few years Terlibat saya secara tak apa. langsung. But Sebelum yeah, ini. I contribute a lot to them because I want to see apa, because kita ni pelbagai di Sabah and tiada cakap macam orang ni kaum ini kaum itu, but di Sabah We are Sabahan. Sabahan. We are Sabahan. So Betul. we love each other. Ya, betul. Inilah Sabahan. Ya. Saya kira kalau di Sabah ni, kalau kepada wanita-wanita yang ingin mencari role model, siapakah role model usahawan wanita yang berjaya? Datuk RJ ada salah satu role Betul. model Itu yang boleh tidak boleh dijadikan contoh dinafikan. di mana Betul, produk-produk Datuk RJ sudah keluar bukan saja di Malaysia, malah di luar negara sendiri. Bermain di luar Sudah negara. bermain di Betul. luar negara. Kita bukan localize lagi, globalize sudah. Global. Kita global. Produk lokal tapi bermindakan global. Betul. Begitu. Baik Datuk, apakah faktor sebenarnya yang mendorong lebih ramai wanita terlibat dalam bidang usahawan ni? Pada pandangan Datuk. Okay, satu sebelum saya jawab tu, saya always ada few wanita bertanya pada saya. Kadang-kadang diorang panggil juga talks di KL di mana. Saya cakap satu je, kalau kita mau menjadi usahawan berjaya wanita, kita jangan ikut macam kalau orang ni jual tudung, kita pun everyone pun mau jual tudung. Okay. Orang ni mau jual itu semua running up and down. Copycat Tapi, namanya. ya. But for me, menjadi seorang usahawan yang berjaya wanita mendorong pada saya, kita kena faham apa perniagaan yang kita mau. Betul. Dan kita kena faham apa perniagaan yang kita jalankan. Itu satu, kita kena faham betul. Kalau kita tidak faham, macam mana kita mau maju. So, saya banyak orang cakap, oh Datuk, you buat ini, Datuk. No, I don't want to do that because I want to focus this. Because ini yang saya tahu, ini yang saya faham. So, saya normally saya tidak suka copycat. For me, I want to challenge myself supaya lebih berdaya saing dan lebih maju. Dan saya mau, that's why me like us, kami family macam kami adik-beradik 5. So one, I mean my brother passed away, so only left 4 of us. So in the family, me and my sister we run the family. Kami yang run the business together. Okay. Like this sister dia buat account ini, and my this sister dia buat ini, dan dia ada dia punya own team. So It's family business. family business we get together. Then selalu I tell to, I mean the newcomer selalu datang, Datuk macam mana kami? Well, I always tell them, believe in yourself and percaya diri sendiri dan buat sesuatu yang kau faham. Jangan kau buat sesuatu yang kau tak faham. Tiba-tiba kalau orang mau jual, oh okay, jual makeup ni semua everyone jual. makeup. In fact, even saya pun very proud of my, I want to say this, I proud dengan I punya niece, Bella Astila. Scratch. Okay. Best Sangat team viral. best, team Ya. best. Bella
father with me first cousin. Okay. Wow. Kita first cousin. My mom, my father Tenam, my mom from Sanakat. So Bella ni, dia ni boleh dijadikan role model juga Betul. kepada ibu tunggal dan Betul, kepada betul. orang muda yang bekerja keras, Betul. yang macam Rina punya soalan tadi lah. She's the role model. InsyaAllah. So I always teach her what you do, what you can do. Betul, sebab kalau kita nampak tadi bila Datuk menyebut tentang Bella, saya pun melihat sisi positif yang bila masa dia berehat. Ya. Kita sentiasa nampak dia moving untuk buat, okay, pagi dia di sini, petang dia sudah di sini. So itu adalah salah satu contoh semangat bagaimana dia menjadikan, dia memajukan dirinya daripada orang yang biasa menjadi wanita luar biasa yang selalu disebut orang di situ. Dan saya pun berapa kali sudah dapat juga outstanding award entrepreneur. I think Rina pun tahu. Betul. Yang diberikan oleh Kerajaan Negeri Sabah Betul. pada masa itu. Dan juga pun few times di KL pun ada. Dan saya pun bangga. Dan salah satu juga wanita yang saya mesti mau sebut sini, saya tidak tahu sama ada berbeza pendapat politik kah. Saya sangat mau menyebut di sini salah satu wanita ni, Datuk Dayang Khatijah. Okay. I think Aiskinita. Something apa dia pernah ni. Dia pun salah satu wanita yang betul-betul membantu wanita. Dan banyak juga. Dan saya mau sebut di sini juga, kalau pasal kraft tangan, yang mencintai kraft tangan, yang suka kepada kraft tangan, salah satu adalah, this is all my good friend. All of them. Like Joanna Kitingan, dia pun salah satu. And banyak lagi lah macam pertubuhan wanita di Sabah ni yang saya rasa semua hebat, yang menyokong kepada ekonomi kita. Baik, untuk rekod kita, Datuk RJ bukan sahaja banyak mendapat award sebagai usaha wanita, tetapi juga baru-baru ini mendapat award dalam bidang pendidikan. Betul. Jadi bagaimana pendidikan dan latihan vocational ini boleh meningkatkan sumbangan wanita terhadap ekonomi kita? Okay. Salah satu, macam saya juga boleh banggakan di sini, baru-baru ni kami bercakap berkenaan pendidikan ni, sebab di Tenam, daerah Tenam, pegawai pendidikan daerah Tenam tu dia wanita. Dan dia ni sangat saya rasa I want to say dia seorang yang sangat berjiwa besar dan ingin memajukan, dia dulu di Keningau tapi dia transfer ke Tenam, memajukan pendidikan di daerah Tenam itu. So banyak dia fikir macam-macam how to memajukan. Dan itulah macam mana kami jadi rakan partner strategik. Sebab maybe ladies tu, tapi it's not because of that, Rina, tapi because of saya nampak kita ada apa dicakap yang pendidikan khas. PPKI. PPK, pendidikan khas tu. Dan dia berbincang dengan saya macam mana selepas pendidikan khas ni diorang macam mana diorang survive. How ni budak-budak yang sudah besar apa semua. Then dia cakap, why not we do, mungkin kita boleh train diorang to do some, macam buat ban, buat ini, buat itu, macam industri itu pun menyumbang, menyumbang itu. Yang ini telah dia apa kata, saya bersama-sama dengan dia, saya agree, saya cakap after the election we will do. Kita materialize and kita betul-betul jadikan supaya diorang ni diorang boleh menyumbang, boleh survive, boleh survive dan ekonomi mereka. So saya sangat happy. Saya cakap I don't mind to to contribute apa-apa saja supaya program ni berjaya dan boleh membantu anak-anak kita, terutamanya pendidikan khas di daerah Tenam, dan maybe akan khususnya maybe di negeri Sabah nanti boleh akan diperluaskan, datang. Boleh diperluaskan. Sebab jangan dianggap macam pendidikan khas ni macam apa tu, okeylah tersekat dia tahu, tersekat. But if they do this, insya-Allah. Maknanya you deserve the award daripada Jabatan Pendidikan itu sendiri. Jabatan Pendidikan itu tokoh prihatin
pendidikan betul. daerah Kerana Tenom. untuk melahirkan anak-anak PPKI ini, mereka juga bila kita ada saluran kan daripada kemahiran-kemahiran yang diorang terima, akhirnya diorang boleh menjana pendapatan, Ya, dan betul. dan komuniti mereka ini ada tempat dalam masyarakat untuk menyalurkan apa yang produk yang diorang boleh jual, dan it's a very good start. Dan macam yang Datuk cakap tadi, kita berharap agar program yang akan dilaksanakan selepas ini nanti boleh diperluaskan di seluruh negeri, insya-Allah. Baik, silakan Fitri. Ya, tahniah sekali lagi saya ucapkan kepada Datuk. Jadi Datuk, kita masih lagi bercerita berkenaan dengan ekonomi bersama dengan wanita ni. Sekiranya ekonomi negeri ni, adakah ekonomi negeri ni akan terbantut tanpa adanya penglibatan wanita? Ya, itu sudah semestinya. Itu 100% mesti. Sebab wanita ni macam saya katakan tadi, bukan je good pemaster apa semua, tapi mereka ni juga Tulang belakang. Tulang belakang kepada ekonomi negara juga. Betul. Memang terbantut. Sebab wanita ni saya takutlah offended untuk kaum lelaki. Tapi saya boleh katakan di sini, wanita ni kalau dari segi, kita jangan cakap ekonomi dulu, kalau dari segi wakil rakyatnya pun, wanita ni sebenarnya kalau dia seorang wanita, macam saya kagum dengan dua idola yang saya kagum, yang memang kuat, memang sangat betul-betul kuat, iaitu pertama ialah Tan Sri Shahrizad Jalil. Keduanya Datuk Sri Noraini Ahmad, yang begitu memang betul-betul pasal wanita ni fokus kepada wanita. Ya. So jadi saya rasa wanita ni bukan dia penyumbang. Kalau tanpa wanita ni saya rasa Collapse. Ada pendapat Fitri, dia kata lelaki ni kepala dalam keluarga, tapi jangan lupa wanita ni lehernya. Kemana leher ni bergerak, di situ lah dia. Ada satu lagi ayat tu. Dia lelaki beli beras, tapi wanita yang masaknya. Itulah saya cakap. Di samping tadi macam Rina cakap, wanita ni Menteri Kewangan. Jangan juga lupa, wanita ni juga adalah Menteri Dalam Negeri. Betul. Kalau macam dulu, kalau dulu peranan wanita ni dia lebih banyak di rumah sebagai isteri rumah, tapi pada hari ini semua sudah orang diberi peluang yang sama untuk bekerja. Ya, betul. Dan pekerjaan itu bukan hanya terhad ataupun kepada sektor kerajaan ataupun swasta, tapi sekarang ini mana-mana wanita berpeluang untuk menjana pendapatan melalui gig ekonomi. Kan? Masing-masing sudah ke arah ni. Baik Datuk, tadi kita sudah cerita tentang ekonomi, sedikit tentang pendidikan. Kali ini kita lari sikit, kita bawa pergi politik, penglibatan wanita dalam politik. Jadi soalan saya, sejauh manakah pengaruh wanita sebagai pengundi ni boleh menentukan kemenangan dalam sesebuah parti dalam pilihan raya? Okey. Berkenaan wanita, sumbangan wanita dalam politik. Okey. Kalau saya di daerah saya lah, di Tenom. Di daerah saya di Tenom, pengundi yang terbanyak adalah wanita. Dan salah satu yang saya boleh katakan di sini, macam tadilah saya katakan, wanita ni bila diberi tanggungjawab, bila diberi task, bila diberi tanggungjawab, diorang akan turun betul-betul ke bawah, betul-betul menyantuni rakyat. Ya. Dan macam saya mau katakan di sini, macam kita ni, itulah, ada jugalah kadang-kadang kita tercakap ni macam alah okey lah, macam wanita ni, ada jugalah kaum-kaum yang lain ni macam endaklah kalau ndak ada wanita. Tapi saya mau bagi tahu, kalau saya boleh sebutkah? Saya sebut je lah. Kalau UMNO tanpa wanita, UMNO tak akan muncul. Betul. Ini bagilah tepukan. Kita mau dengar sikit. Tepukan. Sebab wanita ni lah, kena wanita lah. Kekuatan UMNO tu, tulang belakang parti tu adalah wanita UMNO. Kerana wanita ni juga dia mempengaruhi anak muda sebenarnya. Betul. Macam saya, kalau saya di kawasan saya, kalau saya datang macam Fitri cakap lah, wah Dato' RJ ni masih flawless apa. Sebab saya selalu bagi tahu. Sebab saya nak bagi tahu, sahabat saya lah, saya anggap adik saya yang baru-baru menang ni, si Syed Hussein, kata, Kak, you need to look good, glowing, flawless, and fresh to go down apa. So
memang saya dorang bila saya masuk ke kawasan, saya masuk ke bawah menyantuni, kita buat kerja-kerja, kita amal kerja-kerja apa. Oh, saya you see me like this tonight, Begitulah every juga. day saya macam ni. Ini inspirasi juga Wah. kepada saya ni. Every day. So bila orang tanya, ada juga baru-baru di kampung. Datuk, bolehkah kami tanya Datuk, umur Datuk berapa? 57 tahun. Oh, itu Yang memang I budak was tu shocked. ternganga. Ya, Ini betul. 57 tahun. 57 and masih 57. begini. Dia orang punya chat GPT pun But I tak don't terjawab. feel- Tak terjawab chat GPT. I myself, I don't feel saya Rina. Kalau I don't feel like macam saya ni 57. So I always feel bila tanya berapa kadang-kadang 27. Ini cabaran juga kepada wanita-wanita muda dan juga yang separa-separa macam saya ni juga. Mestilah kita kekal cantik, kekal ni seperti Datuk Irja. Begitu. kita ni wanita ni kalau apa pun kita pun tidak menidakkan kaum lelaki. Lelaki pun okey. Habis kita pun kita memerlukan lelaki juga dalam hidup. Betul. Dan lelaki pun memerlukan wanita dalam hidup. Kita betul salin apalah, tapi I must say kalau wanita diberi tanggungjawab, diorang laksanakan dengan Sebaik-baiknya. sebaik-baiknya. Jadi dalam menentukan undi dalam pilihan raya kelak, wanita juga memainkan peranan yang sangat sangat memainkan besar. peranan yang penting. Dan wanita jugalah. Nanti diorang akan cakap bila dibawa tu, siapa yang datang sini? Tadi diorang datang. Dari siapa? Wanita. So kadang-kadang kita pun, I always say kalau di tempat saya sama orang-orang muda, baik yang young generation yang join politics ke apa-apa kan, saya always say, jangan tengok macam wanita ni macik-macik ke apa, but you have to see wanita ni memang kerja fokus. Betul. Memang kita fokus dan follow the apa. Walaupun you all ada macam pemuda ke, wanita-wanita belia-belia ni ada you punya trend pun, sekarang kita pun follow the trend. Macam Betul. saya, I always say to my wanita, we must follow the trend. Kalau diorang belia ni bagus, kita akan lebihkan 10 kali ganda bagus lagi. Macam saya, I follow the trend. So saya myself personally, yelah I already ada hijab apa, but saya I'm the craziest about street fashion. All my baju I suka street fashion. Betul. Itu I agree. memang Totally agree. Tak pernah saya nampak Datuk Arjen ni dia berpakaian yang kurang-kurang. Ya, Dia pemakaian sentiasa Datuk on point. RJ ni pemakaian Gen Z sebenarnya. I always say, itulah bila saya di hari itu, masa dulu lah lama sudah, bila saya diletakkan salah satu untuk selalu visit anak-anak kita di Club UMNO di London apa semua, dia orang always happy when I was around. Even tu dia cakap, when kita pergi ke mana-mana, dia orang pun cakap, okay, we miss Datuk Rama because Sentuhan ibu selalu, tu. ya. Betul. Bukan dari segi menyumbang, tapi orang cakap Datuk Rama ni sama kepala dengan kita orang. Itulah. Boleh masuk sama-sama. Boleh masuk semua. Orang bilang masuk air. Baik. Soalan yang seterusnya. Okey, Datuk, ada pandangan yang mengatakan wanita ni lebih konsisten sebagai pengundi, namun kurang terlibat dalam pembuat keputusan. Sekiranya Datuk diberi peluang, apakah langkah untuk mengubah keadaan itu? Okey. Sangat saya rasa masa zaman saya lah. Zaman saya masa zaman kita lah, masa zaman bosku ada apa semua kan. Saya rasa wanita diberi peluang. Okey. Diberi peluang. Masa zaman saya cakaplah masa zaman Barisan Nasional, masa tu wanita pun diberi peluang untuk membuat Keputusan Keputusan dasar. betul. keputusan dasar. Dan sekarang ni pun saya nampak rata-rata juga di Kerajaan Madani ni, PMX ni pun begitu juga. Okay. Saya nampak tidaklah juga terkecuali. Tapi mungkin ialah kita faham kadang-kadang
di jabatan-jabatan Betul. itulah. Kadang-kadang macam pembuat dasar tu kalau di kerajaan negeri Sabah ni saya rasa Kurang Saya rasa penglibatan, Masih kurang masih dilibatkan. kurang lah. saya rasa bukanlah kita mengutuk kerajaan yang ada, sebab saya tidak mau mengutuk kerajaan yang ada apa semua, tapi yang saya cakap sini lebih baiknya insya-Allah lah ya akan datang kalau diberi peluang mungkin Lebih ramai lah pembuat dasar wanita tu diketengahkan, sebab wanita ni yang bijak pandai pun banyak. Kadang-kadang yang macam jabatan pun dorang kadang-kadang bos dorang ni seorang lelaki, tapi dorang lagi yang saya banyak kenal kawan-kawan saya yang apa ni kerja di kementerian, lawyers, judge apa banyak. Sebenarnya dorang lagi hebat pun. Tapi itulah mungkin kurang diberi peluang. tempat. Bukan jadi Sabah ini bukan kita cakap pasal Sabah, pasal Malaysia. Semua tempat pun begitu. Tapi itulah wanita ni sentiasa memperjuangkan hak-hak wanita. Kalau kita ni mestilah sentiasalah wanita 30%. Di mana-mana pembuat dasar. Contoh sentiasalah. Baik Datuk. Pada pandangan Datuk, apakah faktor yang mendorong wanita untuk buat keputusan dalam memilih calon dan ataupun parti ketika membuat undian dalam pilihan raya? Faktor calon atau faktor parti? Okey, sekarang yang ini to be honest sekarang rata-rata banyak di kalangan, kalau saya selalu katakan di tempat saya, rata-rata macam dorang cakap kami suka ini tapi kami tidak suka partinya. Tapi kami suka begitu. Sekarang pemikiran bukan saja belia. Jangan dicakap belia-belia, pemikiran belia. Kita mesti pengundi muda. Kadang-kadang saya mau juga nyatakan, saya mau juga bagi tahu. Orang cakap banyak pengundi muda, kita kena sentuhan pengundi muda. Tapi kadang-kadang pengundi muda, dorang cakap pengundi muda ni pandai berfikir. Dorang akan fikir, ini kami akan begini, kami ikut kata hati. Tapi jangan silap. Pengundi 40-50 tahun ke atas pun kepala dorang pun lagi keras daripada belia. Jadi kebanyakan kalau di kawasan kami, dorang tu mau siapa yang turun ke bawah, siapa yang menyantuni rakyat. Tidak mengambil kira faktor parti, tidak mengambil tapi kira lebih kepada faktor, calon. Lebih kepada calon dan siapa yang turun ke bawah, siapa yang boleh membawa masalah rakyat tu. Begitu. Kebanyakannya sekarang yang saya lihat, tapi tidak kurang juga ada orang yang mau parti. Ada orang mau parti sebab parti ini saya tak mau mention parti lah. Parti ini memang sudah lama. Diorang sudah lama di Sabah, diorang berjuang walaupun sekarang Sabah for Sabahan ataupun local party begitu. So tapi dari saya punya pemikiran lah. Kita hormat local party ke Sabah for Sabahan, because we are Sabahan, Sabah for Sabahan. Tapi for me, kita ni di dalam negara Malaysia, satu negara Malaysia. Kita bilang Sabah for Sabahan, but all the time also masa kerajaan yang lepas pun sampai kerajaan sekarang pun, alhamdulillah, semua tidak ada cakap mengenepikan apa. Mungkin dari segi macam diorang cakap yang ada yang ini begitu ulasan diorang mungkin ialah diperbaikan apa semua. Tapi kalau dikatakan kita ni parti yang nasional ni bukan tidak pernah menyumbang, saya rasa itu silap. Silap, salah. Sebab pada saya proud to be Sabahan. I'm proud of myself because I'm a Sabahan. So I proud of myself sebab orang Sabah boleh walaupun di tempat tu dikatakan perkauman tu kuat sangat. Dikatakan tempat tu adalah bukan majoritinya Christian. Tapi I proud to be Sabahan because I still can helping. Even though saya macam di kawasan di Tenab, saya boleh I go to church tempat. And I bagi sebab kita pemimpin. Betul. Kita harus sama, tiada double standard. For me begitu. So macam yang slogan Sabah for Sabahan tu
saya bukanlah cakap saya marah ke apa, tapi for me kalau boleh kita kukuhkan keharmonian kita Malaysia, harmoni, janganlah kita terlalu ekstrim pada benda-benda begitulah. Okey, Datuk RJ merupakan seorang ketua wanita UMNO bahagian Tenom. Pastinya Datuk RJ sering turun padang mendengar luahan rakyat. Rata-rata apa wanita inginkan, ciri-ciri pemimpin pada masa akan datang? Okey. Kebanyakannya bukan kita berkatakan wanita di bawah, tapi kebanyakannya kaum lelaki pun. Kalau di tempat saya, diorang lebih suka macam ciri-ciri wanita yang betul-betul macam saya very vocal. Saya memang cakap. I memang cakap apa yang saya mau cakap, dan saya always turun ke bawah dan bagi tahu apa pendapat kita, dan saya mendengar pendapat mereka juga. Dan kebanyakan mereka menginginkan satu macam anjakan paradigma lah, saya boleh katakan, untuk seorang wanita yang dapat membantu. Dan macam diorang cakap, itulah saya cakap, saya tak mau man offended. Saya cakap bahasa gender, bolehkah Datuk Rama dia dia wanita, bolehkah dia, tapi ternyata apa yang saya buat tu melebihi kerja seorang lelaki. So jadi pada saya mereka sekarang lebih memilih dia cakap baguslah wanita, sebab wanita ni kerja dia bagus, dia turun ke bawah. Tapi bukan kita cakap kaum lelaki apa. Macam saya cakap, jangan salah silap, it's not begitu. Inilah yang dilihat oleh rakyat sekarang. Macam saya cakap, rakyat sekarang jangan kita tumpukan pengundi muda, ini muda, itu muda. Tapi kita pun lihat, ada yang orang, saya banyak jumpa pengundi muda, okey, Datuk, kami okey, kami faham, kita buat. Tapi yang keras ni kadang-kadang yang pengundi yang sudah berumur ni. Kadang-kadang orang lupa. Itulah saya selalu bagi tahu, kita jangan lupa. Ini pengundi, kita dia cakap, kamu apa pengundi muda atau begitu. Macam di tempat kami pengundi muda is not really banyak. 1,000 plus macam itulah. Selebihnya pengundi yang sudah begitu, tapi matang. Sudah matang, dan mereka rata-rata mereka mau seorang wakil rakyat yang turun ke bawah menyantuni rakyat. Dan saya pun, bila saya ni Fitri, Rina, I'm a politician. Tapi bila saya turun ke kawasan sebagai seorang ketua wanita, saya yang diamanahkan oleh pucuk pimpinan kita, oleh Datuk Ketua bahagian kita, saya turun ke bawah. Saya selalu saya selalu menyatakan kepada mereka apa yang mereka perlukan, dan mereka pun selalu beritahu saya apa yang mereka perlukan. Dan rata-rata macam sekarang lah, time-time mau pilihan raya ni kan, beginilah, ada yang parti ini, parti. Tapi saya selalu cakap pada orang-orang kampung tu, Aman, Aro, ingat, jangan bergaduh pasal pemimpin. Jangan bergaduh pasal saya, jangan bergaduh pasal orang ni, si Polan ini, jangan. Orang di kampung kena baik-baik. Sebab bila ada meninggal di kampung ni, bukan saya yang automatically boleh datang. Betul. But definitely I will come. Kalau orang meninggal, kecuali saya berada di tempat lain. Kalau tidak, I will come. We come with the wanita, semua kami akan datang. Kami akan bantu, kami akan tolong. Tapi saya cakap dengan diorang, kita kena you all kena berbaik-baik antara satu dengan yang lain. Sebab bila nanti habis pilihan raya, nanti kalau bermasa-masa muka, rugi. Jadi tidak best. Dan saya selalu cakap pasal keharmonian. Saya selalu pasal keharmonian, dan diorang cakap, Datuk, tapi kalau diorang inilah tak menyokong Datuk, macam kalau diorang tak menyokong saya, tak masalah. Tapi saya sebagai pemimpin, saya mana boleh bergaduh dengan rakyat saya. Betul. Bila orang tak menyokong saya, bila kemenangan berpihak di parti kita, kita akan satukan semua. Dan ada juga yang tempat lain tu cakap kan, Fitri, Datuk kami begini, kalau Datuk menang kami ketua. Kalau kamu ketua kampung, kamu bertugas di kampung kamu dengan baik, walaupun kamu bukan parti daripada kami, betul. Kenapa mesti kami halang kamu? Teruskan tugas. Betul. Kita aman.
damai. Kita tidak mau macam ada bertelengkar, bergaduh-gaduh apa semua. Saya selalu cakap. Bila saya datang sana, diorang selalu akan cakap. Datuk Rama dia tidak akan cakap pasal politik baik. Dia cakap jangan bergaduh. Begini, begitu, begini. Diorang sukalah. Itulah bila diorang sana yang mana-mana parti-parti lain datang tu pun, kenapa kamu datang apa semua? Datuk Rama tak pernah. Bila kami macam wanita UMNO, bila kita ada bagi sentuhan kasih, Betul. kita turun ke bawah. Saya cakap dengan AJK wanita saya, dengan ketua cawangan, dengan siapa-siapa saya cakap. Ingat, sentuhan kasih kita dimandatkan untuk beri kepada orang yang susah. Dan ketepikan parti, ketepikan apa? Sebab sentuhan kasih, saya melihat sentuhan kasih ini sebagai peri kemanusiaan kita kepada orang yang memang memerlukan. Betul. Dan jangan kita berdasarkan parti ni. Saya bercakap wanita saya, dia memang tahu. Saya memang very firm, straightforward. I will say, no. Mesti bagi rata pada semua. Sebab kita mau kawasan kita, orang-orang kita merasa. Sebab apa yang diberi. Bukan kita mau macam kau pasal kau nak undi ni, kau bukan orang tu, simpolan kau. I said no. Apa-apa semua saya bagi. Kalau saya di tempat saya buat begitu. So orang-orang mau tu kalau mungkin Fitri Karina ada masa nanti saya ajak ke Tenam. Boleh. Fitrina akan melihat sendiri, dapat Betul. tahu dan dapat interview mereka juga. Dapat tahu. Saya kurang bercakap pasal apa. Saya suka bercakap pasal keharmonian. Saya akan tanya mereka. Saya bukan mau tanya apa masalah kamu. Tapi saya akan pergi ke kawasan tu, ke satu tempat tu, apa yang kami perlu bantu. Saya akan tanya, apa perlu kami bantu? Datuk kami bilang, okey, kita bantu, kita selesai. Mencari solusi ya. Solusi ada kadang-kadang on the spot kita selesai, kita tolong, kita apa semua. Macam pun terima kasih jugalah kepada Datuk Sri Zahid pasal PPRT, pasal apa semua. Betul. Dan terima kasih juga kepada Kerajaan Madani. Ya, terima kasih sangat. Dan kita banyak bantu. Di kawasan kita pun ada rata-rata juga dapat apa semua. Syukurlah. Dan itu pun yang dapat tu bukan orang-orang dari parti saya. Kadang-kadang ada juga dari orang-orang lain yang tak ada parti. Tapi kita bukan melihat pada itu. Sebab kalau kita mau berjaya, kalau kita mau membangun, kalau kita mau parti kita terus menang, dan kerajaan Madani menjadi lebih macam slogan kita gemilang terbilang hebat, kita ikutlah. Macam saya selalu katakan kepada kawan-kawan saya, baik juga ahli jawatankuasa saya, jangan memilih. Bila kita serahkan bantuan, kita serahkan kepada semua rata adil dan janganlah macam kita parti orang ni ini parti ni. I never say bad about macam ada apa. Siapa-siapa. Kalau ada pun macam dia cakap, orang ni begini dah sudah lama. No. Kalau ada orang tu ikut macam Fitri, bukan ikut saya, macam Fitri ikut orang lain. Sebab because of maybe you committed to her or to him, maybe because there's something yang dia sudah membantu. So kita must respect. Saya kalau orang dah mau sokong saya, I respect. Because why? Sebab itulah pilihan dia. Tapi bila kita menang, maybe kita boleh panggil dia. Dan sebab kalau kita mau berjuang, mau menang, kalau kita betul-betul mau membangunkan daerah tu, kita tak boleh menyisikan semua orang. Betul. Kita kena ambil mereka supaya mereka boleh menyumbang idea untuk membuat satu perubahan yang baik di daerah itu. Okay. Itulah saya. Panjang lebar sudah penjelasan. Saya melihat Datuk RJ ni seorang pemimpin yang suka menyantuni rakyat dan suka membantu rakyat tanpa mengira latar belakang, tanpa mengira fahaman politik. Mungkin kita ada satu soalan yang terakhir lah untuk Datuk RJ. Siapa mau utarakan? Saya sementara saya masih ingat, saya masih mau tanya dulu. Datuk juga orang yang aktif dalam media sosial, dalam TikTok dan sebagainya. Jadi adakah Datuk melihat pentingnya media sosial hari ini dalam menentukan dalam kempen pilihan raya akan datang? Okey. Kalau dicakap 100% penting,
Tidak juga. Saya tidak setuju. Okey. Tapi saya rasa ya memang menyumbang. Menyumbang kena bukan saja anak-anak muda macam saya cakap belia, orang-orang yang berumur pun. Semua Macam-macam berumur melekat. pun semua memang macam ni lah. Oh tengok nanti dong. Oh Datuk kau di sini, Datuk Okey. kau di sini. Memang Sebaran memang jugalah. salah satu menyumbang Betul. kepada kemenangan Kempen akan kempen datang. tu. Ya. Okey. Okey Tok, soalan yang terakhir daripada saya Tok. Kalau Datuk diberi peluang untuk bercakap terus dengan semua wanita di Sabah, apa mesej utama yang ingin Datuk sampaikan menjelang PRN kali ini? Okey. Boleh tengok Sila kamera. tengok. Sampaikan Kalau terus. saya diberi peluang pada saya untuk wanita, maksudnya tak kiralah apa parti Ya. apa parti, saya mau kali ini wanita bersama-samalah kita untuk untuk memberi satu impak yang betul-betul saya rasa yang betul-betul baik untuk nanti kita ketengahkan, terutamanya kita wanita. Walaupun berbeza pahaman politik ataupun apa, tapi kita kena bekerjasama untuk membangun dan membawa wanita ni ke arah yang lebih berdaya saing, yang lebih tinggi, terutamanya wanita di negeri Sabah. Saya banyak idola-idola wanita negeri Sabah ni, walaupun berlainan ideologi tapi mereka ni pun bersuara lantang. Ya. So jadi saya harap kali ini wanita akan diberi tempat dan peranan yang baik, bukan saja di negeri Sabah tapi di Malaysia juga. InsyaAllah. Baik. Terima kasih kita ucapkan kepada Datuk RJ sudi bersama kita di podcast Kali Ketuk hari ini. Dan terima kasih juga kepada rombongan Datuk RJ dari Tenom. Kuasa. Ada semua dari jawatan kuasa Tok. Terima kasih kita ucapkan. Dari jauh dia datang Tok. Okey, dan kepada anda di luar sana, jangan lupa untuk follow, like and share podcast Sekali Ketuk. Dan sebelum kita akhiri, mungkin Lina ada sedikit kata-kata akhir. Ya, seperti biasa, kalau bukan hari ini bila lagi, kalau bukan di sini di mana lagi, dan kalau bukan kita siapa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi.